Ya, saya perasan ada perubahan pada ketinggian atau berat anak-anak baru-baru ini. Bagaimana menggambarkan tahap tenaga dan stamina keseluruhan anak tu masa lakukan aktiviti berbanding dengan dahulu dan sekarang? Stamina dan tahap tenaga anak secara keseluruhan semakin meningkat berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini kerana pertambahan umur masing-masing. So, untuk soalan kelahiran mata dasar, bolehkah anda gambarkan bagaimana nak melakukan aktiviti yang memerlukan pergerakan besar seperti berlari ataupun melompat? Ni yang boleh bagi, sebab soalan ni dia ada dua skop, 2 tahun hingga 6 tahun, 7 hingga 12 tahun. Tapi dia punya isi tu kalau nak bagi tahu dia ingin tahu macam mana 7 hingga 12 tahun macam mana tu pun boleh. Kalau nak bagi Ni kan pertumbuhan dan kesihatan fizikal tu ada lainlah sikit kot. Pertumbuhan dan kesihatan fizikal ada terjawab ke tadi? Saya jawab. Oh tadi lah, jawab ke tak soalan tadi tu? Bukan pergi dari bagaimana amalan satu pertumbuhan bagaimana tahap penguasaan jawab je. Okay. Bolehkah ini kemahiran motor kasar? Bolehkah anda menggambarkan bagaimana anak anda melakukan aktiviti yang memerlukan pergerakan besar seperti adakah anak anda mengambil bahagian dalam sebarang sukan atau permainan fizikal dengan berat seterusnya? Okay. Sukan tu apa boleh kawan macam ni? Sebab dia ada dua skop 2 hingga 6 tahun dengan 7 hingga 12 tahun. Bagi lah. Ada contoh spesifik dia tu. Berapa tahun? 6 tahun? 2 hingga 6, 7 hingga 12. 7 hingga 12. Bolehkah anda menggambarkan bagaimana anak anda melakukan aktiviti yang memerlukan? Okey, boleh. Saya boleh gambarkan bagaimana anak saya melakukan aktiviti yang memerlukan pergerakan besar. Di mana untuk anak yang berumur di bawah umur 6 tahun ini, anak-anak yang berumur daripada 2 hingga 6 tahun ini mereka sudah dapat berlari dalam jarak yang dekat. Mereka juga boleh melompat tetapi ketinggian yang tidak terlampau tinggi. Mereka juga aktif melakukan setiap pergerakan dalam umur 2 hingga 6 tahun ini. Bagi anak-anak yang berumur 7 hingga 12 tahun, mereka lebih banyak melakukan aktiviti yang memerlukan pergerakan yang besar seperti berlari dan melompat, di mana anak-anak yang berumur 7 hingga 12 tahun ini mereka dapat berlari dalam jarak yang lebih jauh dan melompat dengan lebih tinggi. Dan anak-anak saya kebanyakannya dapat mengambil bahagian dalam acara sukan permainan fizikal. Dan sebagai contohnya bola sepak dan juga bola jaring, dan prestasi mereka dapat pergi ke peringkat yang lebih tinggi, antaranya ke peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Untuk soalan ketiga, adakah anak anda suka melakukan tugasan yang memerlukan pergerakan kecil, contohnya menulis atau menggunakan alatan? Jadi itu contohnya membina blok, mewarnai ataupun bermain dengan mainan kecil, membuat craft.
membina model ataupun bermain dengan alat muzik. Ni soalan satu tak? Ya, dua soalan tak? So Amal bagi pendengar ni. Adakah Hmm. nak kita Saya yang ni menurut. bawah tu bagi contoh yang yang Nasi mata tangan seperti menurut gambar ni, graf. by the way ni pengalaman mama Hmm. adik ngakak. Hmm. Tadi dah sebut lelaki. Bola sepak? Siapa adik Ejah lah. Hmm. Adik budak. Okey, anak-anak saya memang suka mengendalikan tugasan yang memerlukan pergerakan kecil seperti menggunakan alatan, contohnya membina model dengan blok iaitu seperti Lego atau dan antara mereka juga suka bermain dengan permainan kecil seperti membuat kraft dan juga membina model sambil bermain dengan alatan-alatan muzik. Jadi soalan ini Contoh keupayaan contoh tak dah tadi cikgu dah tadi. contoh dah lagi. Bagi contoh. Antara contoh aktiviti yang anak-anak saya nikmati yang melibatkan koordinasi mata dan tangan seperti membina permainan daripada Lego. Ada juga yang melibatkan anak-anak membina kraft seperti membuat gelang atau cincin daripada manik-manik yang mereka sendiri buat, dan ada juga yang melibatkan permainan alat muzik seperti pop-up ataupun alat muzik piano. Bagaimanakah anak anda mendekati penyelesaian masalah yang dihadapi? Contohnya masalah keupayaan menyelesaikan masalah. Contohnya kalau dalam kehidupan seharian kalau dia ada masalah simple tu, macam mana dia anak-anak tu dapat selesaikan masalah tu. Keupayaan menyelesaikan masalah. Okey, bagaimana anak anda mendekati penyelesaian masalah yang dihadapinya? Okey, setiap anak-anak memang menghadapi biasanya akan menghadapi masalah dalam kehidupan mereka. Okey, antaranya anak-anak saya ini apabila mereka menghadapi masalah, mereka akan berbincang dengan kedua ibu bapa terlebih dahulu dan selain itu berbincang dengan ahli keluarga sama ada kakak ataupun ahli keluarga yang lain. Kemudian mereka akan berfikir daripada pendapat-pendapat ibu bapa dan ahli keluarga, mereka akan menyelesaikan masalah itu dengan cara yang terbaik. Bolehkah anda berikan contoh cabaran terkini yang dihadapi anak anda dan bagaimana dia mengendalikan? Amal rasa je ataupun Amal rasa macam Amal ada fikir dulu ada nampak cabaran something bagi je lah contoh satu. Dan bagaimana contoh kendalikan? Anda memberikan contoh cabaran terkini yang dihadapi oleh anak anda dan bagaimana dia mengendalikannya. Cabaran terkini. Mana cabaran terkininya? Boleh dikata lah contoh kalau macam akademik ke akademik ke dari segi sukan ke ataupun dari aspek akademik ke sukan ke ataupun kehidupan seharian kalau contoh.
aktiviti something kemahiran ke apa yang dilakukan tiba-tiba dia dengan cara bagaimana dia dapat selesaikan masalah serta point out akademik. Cabaran terkini yang dihadapi oleh anak-anak sekarang ini apabila mereka berada berjauhan daripada Oh, tak. Ni masa umur 26 hingga 12. 2 hingga 12. dua ke? Ada. Ni Ama compile sebab Oh. soalan ni dia je. Dia Hmm. kompleks. Tapi umur tu lah. Cabaran terkini yang dihadapi oleh anak-anak saya iaitu mereka perlu menyesuaikan diri dengan zaman digital di mana mereka perlu mempelajari mengenai digital untuk bersaing dan belajar dengan lebih mudah kerana pada masa kini pengetahuan digital amatlah perlu untuk mereka pelajari. Bolehlah kot. Apa yang nak kena ulang? Ha? Saya nak nampak ulang balik. Ha? Napa-napa lagi yang diulah balik. Lepas tu yang penakkulan logik apa maksud? Bagaimanakah anak anda menunjukkan pemikiran logik dalam aktiviti harian atau permainan? Bolehkah anda gambarkan situasi di mana anak anda perlu memahami sebab dan akibat? Contohnya, anak saya meninggalkan bola sepak di luar semalaman dan ia basah kerana hujan. Kini dia ingat untuk membawanya masuk selepas main. Dia macam satu aktiviti harian yang dilakukan. Lepas tu, tapi ada satu masalah. Tapi lepas dia alami masalah tu, dia tahu apa yang patut buat lepas-lepas tu. Bagaimanakah anak anda menunjukkan pemikiran logik dalam aktiviti harian atau ni? Bolehkah anda gambarkan situasi di mana anak anda perlu memahami sebab dan akibat? Apabila anak-anak bermain dengan permainan mereka, permainan akan bersepah-sepah. Okey, apabila selesai bermain, mereka tidak mengemas semula barang permainan dan baru mainan. Lepas tu salah seorang daripada anak-anak ini telah terpijak permainan tersebut dan kaki beliau sakit. Setelah itu mereka sudah kena pasti bahawa selepas bermain semua permainan alatan-alatan tersebut hendaklah disimpan ke tempat asal bagi mengelakkan sebarang kecederaan berlaku. Untuk strategi pembelajaran, apakah kaedah yang digunakan oleh anak anda untuk mempelajari perkara baru dengan cepat? Contohnya, apabila membaca buku dan artikel dan talian, dia mengikuti tersebut, dia menonton video ataupun tutorial pendidikan, melakukan aktiviti atau eksperimen statistikal dan lain-lain. Ini macam kaedah pembelajaran yang efektif. Kaedah pembelajaran. Kaedah yang digunakan untuk mempelajari perkara baru dengan berkesan. Kaedah pembelajaran baru, pembelajaran dalam talian lah. Baca buku atau
Macam ni cara dia belajar. Contoh kalau orang video, dia tengok video. Ataupun kalau dia apa auditory, kalau apa dia dengar dengar orang yang tegangkan dekat ni. Gitu. Macam itulah. Gunakan oleh anak-anak untuk mempelajari perkara baru secara berkesan. Kaedah yang digunakan oleh anak saya untuk pelajari perkara baharu dengan berkesan antaranya ialah menonton video tutorial suatu tutorial pendidikan. Selain itu, anak-anak saya juga sentiasa mencatat nota dan membuat peta pemikiran untuk lebih memahamkan lagi mengenai sesuatu topik yang dipelajari. Anak-anak saya juga sentiasa membuat latihan secara berkala untuk meningkatkan lagi tahap pemahaman mereka. Untuk yang menonton video tutorial pendidikan tu, Abang boleh bagi contoh. Contoh video tutorial pendidikan. Contohlah kalau tengok video dekat YouTube ke ataupun tengok dekat Macam mana TV yang atau didik tak apa tahu apa tu. didik hibur, didik tu Contoh. bukan didik hibur, TV pendidikan. Bukan TV pendidikan. Abang bagi contoh lah. Contoh video YouTube ke, contoh Okey, video. contohnya anak-anak saya akan menonton video-video pengajaran daripada guru-guru di dalam YouTube. Anak-anak saya juga join kelas secara online. Contohnya kelas apa? MC Plus. Buat je MC Plus. MC Plus tu ke sekolah menengah? Ada saya tu. Dah buatlah MC Plus. Selain itu juga menonton Didik TV. Sejauh manakah anak anda terlibat semasa aktiviti pembelajaran ataupun kerja rumah? Contohnya, sangat terlibat, iaitu dia fokus untuk tempoh yang lama menunjukkan semangat dan menyiapkan tugasan tanpa peningkatan. Okay. Dan boleh jadi sederhana, boleh jadi kadang-kadang terlibat, kadang-kadang tak, mudah terganggu ataupun terganggu. Anak saya sejauh mana anak anda terlibat semasa aktiviti pembelajaran atau kerja rumah? Okey, semasa menyiapkan aktiviti pembelajaran ataupun kerja rumah, anak saya sentiasa fokus dan mereka tidak perlu disuruh untuk menyiapkan tugasan ataupun kerja rumah yang diberikan oleh guru mereka. Mereka sentiasa bersemangat dan akan menyiapkan tugasan tanpa mengira masa. Mereka amat committed dalam pembelajaran mereka. Untuk interaksi sosial pula, bagaimana interaksi sosial? Bagaimanakah anda membayangkan interaksi anak anda dengan rakan sebaya? Adakah anak anda mempunyai seorang atau lebih belakang tarik? Bolehkah anda berkongsi bagaimana dia biasanya berhubung dan bergaul dengan rakan? Ini interaksi sosial dia antara anak dengan rakan dekat sekolah ke. Okey. Anak saya
seorang yang ramah, okey, yang mudah mesra dengan rakan-rakan. Nak seorang ke ramai ni? Abang rasa seorang kuat. Anak tu. Ha? Abang rasa Anak. sama abang pilih seorang. Mungkin adik ke kakak ke nakak. So abang. Ya, mama tahu nak kata mereka ke beliau. Tak, mereka pun najak ubah. Dia kata ubah je. Okay dah. Menggambarkan interaksi anak saya seorang yang peramah dan mudah mesra dengan rakan-rakan. Beliau mempunyai lebih ramai rakan karib. Anak saya sentiasa membantu rakan-rakan dan rakan-rakan amat seronok berkawan dengannya. Sentiasa membantu kawan dalam pelajaran dan juga dalam segala hal. Anak saya mudah didekati dan amat disayangi oleh rakan-rakannya. Jadi untuk harga diri pula, sejauh mana anak anda yakin dengan upaya diri? Bolehkah anda berkongsi contoh apabila anak anda menunjukkan kesediaan untuk mencuba sesuatu yang baru? Sejauh manakah anak anda yakin dengan keupayanya? Abang jawab dulu cepat. Sejauh mana tu? Sejauh mana anak anda yakin dengan keupayanya? Abang yakin ke? Anak saya kebiasaannya amat yakin dengan keupayaan dirinya apabila beliau menghadapi masalah ataupun berada dalam kesedihan, bukan kesedihan salah. Apabila beliau berada dalam bila menunjukkan kesediaan untuk mencuba sesuatu yang baru. Okey. Mula. Apabila ingin mencuba sesuatu yang baru, anak saya akan cuba meneroka terlebih dahulu sesuatu yang ingin dicuba. Kemudian beliau akan melihat baik buruk suatu benda dan terus melakukan sesuatu. Kebiasaannya akan bertanya kepada kedua ibu bapa dan melakukan suatu perkara itu dengan yakin. Jadi, Bagaimanakah anak anda? cuba bagi contoh. Anda? Contoh situasi yang baru. Perkara yang baru contoh lah. Bagi situasi. Bagaimana anak anda menguruskan emosi dan situasi yang berbeza seperti konflik atau apabila dia kecewa? Nak contoh ni? Harga diri ni. Ha? Harga diri. Oh yang ni, bolehkah anda berkongsi contoh apabila anak anda menunjukkan kesedihan? Contohnya apabila anak saya terlibat ataupun terpilih untuk melakukan persembahan kelas mereka, anak saya akan berbincang bersama rakan dengan yakin beliau akan mencuba melakukan
dengan terbaik untuk memenangi pertandingan tersebut. Jadi, yang terakhir, tindak balas emosi. Bagaimanakah anak anda biasanya bertindak balas terhadap kejayaan ataupun kegagalan? Bolehkah anda menggambarkan bagaimana anak anda menyelesaikan emosinya dalam situasi yang berbeza seperti semasa konflik ataupun apabila kecewa? Jadi yang ni awak bagi tahu bagaimana. Contoh, Emosi. awak bagi dulu bagaimana. Contoh satu kejayaan, satu kegagalan. Contoh dia gembira, bila gembira, dia sedih. Bila kecewa. Okey. Bagaimana anak anda biasanya bertindak balas terhadap kejayaan dan kegagalan? Okey, apabila memperolehi kejayaan, kebiasaannya anak sudah tentulah anak saya akan berasa gembira. Tetapi beliau tidak pernah riak ataupun sombong dengan kejayaan yang diperolehi dan sentiasa bersyukur kehadap Allah atas kejayaan yang diperolehi dan kegembiraan biasanya akan dikongsi bersama ahli keluarga. Apabila menghadapi situasi yang berbeza, contohnya seperti berada dalam konflik atau situasi kecewa, kebiasaannya apa yang saya dapat lihat, anak-anak saya akan bercerita ataupun meluahkan perasaan tersebut dengan ahli keluarga yang lain. Dan beliau juga bercerita dengan ahli keluarga. Okey, apabila menghadapi masalah, berkongsi perasaan dengan ahli keluarga akan dapat meringankan beban yang ditanggung. Weh. Ha? Tak ada dah. Habis kan? Okay.